Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke sesi penerangan digital kita. Hari ni kita nak sembang pasal satu benda yang betul-betul boleh jadi penyelamat untuk cikgu-cikgu kat luar sana. Kalau sebelum ni kita dah biasa dengar pasal Gemini atau ChatGPT, kali ni Google bawa keluar satu lagi magic baru yang sangat luar biasa. Bersedia untuk jimatkan berjam-jam masa persediaan kelas anda. Cuba cikgu bayangkan, pernah tak terfikir macam mana kalau nota teks biasa yang tebal-tebal tu tiba-tiba je zap bertukar jadi kuis interaktif, bahan audio atau slide yang cantik secara automatik. Tak perlu lagi nak pening kepala bersengkang mata type soalan satu-satu. Memang kedengaran macam tak masuk akal kan? Tapi inilah realiti tanpa perlukan kemahiran pengekodan yang rumit pun. Okey, mari saya perkenalkan Notebook LM. Apa yang magic sangat pasal aplikasi ni? Kuncinya dekat sini. AI ni hanya akan belajar daripada nota yang kita sendiri suapkan pada dia. Maknanya, dia tak akan pandai-pandai reka fakta entah dari mana-mana sudut internet tu. Dia akan 100% patuh pada silibus dan dokumen rancangan mengajar yang cikgu sediakan. Selamat, tepat dan sangat relevan. Untuk sesi penerangan hari ini, kita ada 4 fokus utama yang ringkas. Pertama, kita tengok keajaiban Notebook LM ni diikuti dengan cara penggunaannya. Lepas tu, kita terjah fungsi-fungsi menarik khas untuk cikgu. Dan akhir sekali, kita sentuh sedikit tips dan pesanan penting. Laju je ni, jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama. Apa sebenarnya keajaiban yang ada pada Notebook LM ni? Senang cerita macam ni. Notebook LM ni adalah satu aplikasi AI pintar dari Google yang bertindak persis macam pembantu peribadi kita. Dia tolong baca, tolong faham dan tolong ringkaskan beratus-ratus helai dokumen yang kita muat naik. Objektif dia satu je, nak senangkan hidup cikgu. Bayangkan cikgu ada pembantu peribadi yang dah hafal semua buku teks, ingat semua nota dan paling best, tak pernah ambil cuti sakit. Dan bahagian yang saya rasa paling melegakan, cikgu tak payah pening nak buat bahan baru dari kosong. Guna je apa yang dah sedia ada dekat komputer cikgu tu. Nota kelas, modul sekolah, fail PDF yang panjang berjela, artikel, rancangan mengajar, semuanya boleh jalan. Cikgu cuma perlu jadikan bahan-bahan sedia ada ni sebagai otak kepada AI tersebut. Mudah kan? Cikgu kumpul, biarkan dia yang proses. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian kedua pula. Macam mana kita nak mula guna aplikasi ni? Susah ke? Jawapannya sangatlah mudah. Proses persediaannya hanya perlukan 5 langkah ringkas. Mula-mula, buka je Notebook LM melalui portal The5 yang cikgu-cikgu memang dah biasa dan hari-hari guna tu. Lepas tu, klik pada Create New Notebook. Langkah ketiga, muat naik bahan mengajar cikgu. Keempat, bagi dia beberapa saat untuk baca dan fahamkan dokumen tu. Dan langkah kelima, magic bermula. Cikgu dah boleh mula bertanya soalan. Dekat sinilah cikgu boleh arahkan AI ni buat kerja untuk cikgu. Type je arahan, semudah tolong ringkaskan topik ni atau bina nota seringkas mungkin supaya murid sekolah rendah mudah faham ataupun tolong bina soalan kuis berdasarkan nota ni. Dalam sekelip mata, Notebook LM akan proses nota tadi dan keluarkan hasil yang memang ngam dengan arahan yang diberi. Tak payah susah-susah perah otak susun ayat dah. Baik, sekarang kita masuk ke bahagian ketiga. Ini adalah detik wow yang cikgu-cikgu tunggu. Mari kita tengok fungsi-fungsi luar biasa yang betul-betul boleh bantu selesaikan kekusutan persediaan kelas. Percaya atau tak, dengan hanya satu fail teks asal, cikgu boleh hasilkan macam-macam benda. Cikgu nak buat audio overview? Boleh. Dia akan tukarkan nota tu jadi perbualan audio ala-ala podcast yang sangat santai, memang sesuai sangat untuk murid dengar waktu ulang kaji. Nak buat video overview siap dengan poin-poin penting untuk bahan mengajar pun boleh. Atau mungkin cikgu perlukan slide deck yang terus tersusun isinya untuk pembentangan esok hari? Klik saja, siap. Semuanya dari satu dokumen tu je. Kalau kita ajar budak sekolah rendah ni, kita sedia maklum kad imbas atau flashcards ni memang sangat berkesan nak bantu diorang cepat hafal fakta. Jadi, guna saja fungsi kad imbas ni. AI akan secara automatik keluarkan soalan untuk bahagian depan kad. Contohnya, apa rukun Islam pertama? Dan dekat bahagian belakang kad, terus ada jawapannya, mengucap 2 kalimah syahadah. Cuba bayangkan berapa banyak masa yang dapat dijimatkan berbanding kalau cikgu terpaksa menaip dan memotong kad-kad ni secara manual di rumah. Keupayaannya tak terhenti dekat situ je. Notebook LM ni juga boleh terus jana soalan kuis objektif atau betul salah yang sedia untuk dipindahkan ke Google Form atau Wordwall.
Nak bahan visual pula? Fungsi infografik boleh tukarkan nota cikgu tadi tu jadi poster ringkas yang sangat cantik. Malah ini yang paling melegakan rasanya, ada fungsi reports untuk bantu cikgu-cikgu rumuskan minit mesyuarat atau buat laporan analisis yang selalunya makan masa berminggu tu. Terus siap, mudah dan pantas. Jadi, kenapa fungsi-fungsi ni sangat penting untuk kita? Kita semua setuju, cabaran paling besar sebagai guru ni adalah mengejar masa. Masa itu emas. Notebook LM secara langsung tolong selesaikan masalah ni. Ia memotong masa persediaan kelas yang memenatkan, tolong cikgu hadam dokumen tebal dengan pantas, memudahkan penciptaan bahan pelbagai bentuk dan pastinya menjadikan pengalaman pembelajaran di dalam kelas jauh lebih meriah dan interaktif untuk anak murid kita. Kita dah pun sampai di bahagian keempat, tips dan pesanan penting. Nak dapat hasil magic yang terbaik, ada beberapa perkara kritikal yang kita kena bagi perhatian. Ingat ya, AI ni perlukan input yang berkualiti untuk hasilkan output yang cemerlang. Pertama sekali, pastikan nota yang cikgu muat naik tu tersusun dan kemas, gunakan dokumen yang lengkap ceritanya. Lepas tu, bila nak beri arahan pada AI, pastikan soalan atau prompt tu sangat jelas dan spesifik. Dan yang paling utama sebagai langkah berjaga-jaga, sentiasa semak semula jawapan yang AI tu bagi untuk pastikan ketepatannya. Sebab apa kena semak? Sebab sehebat mana pun AI ni, cikgu tetap ketua kat dalam kelas tu. Cikgulah bos. Tugas untuk menyemak isi kandungan, memastikan 100% fakta itu tepat dan menyesuaikan laras bahasa supaya sesuai dengan tahap pemikiran murid sekolah rendah, itu semua masih tanggungjawab mutlak guru. AI cuma tolong percepatkan proses persediaan, tapi sentuhan kemanusiaan dan kebijaksanaan seorang guru itu takkan boleh diganti dengan apa jua jenis teknologi. Kalau cikgu nak bawa balik satu je mesej utama dari penerangan hari ini, ingatlah frasa ni. Satu nota, banyak hasil AI. Inilah konsep majisnya. Bermula dari satu modul yang ringkas, cikgu kini ada kuasa untuk kembangkan ia menjadi pelbagai format yang menarik. Audio, video, slide, kuis dan poster, semuanya hanya dengan beberapa klik. Usaha yang sikit, tapi hasil yang cikgu dapat berlipat kali ganda impaknya kepada pelajar. Persoalannya sekarang, bila cikgu log masuk portal Delima sekejap lagi, apakah bahan mengajar magis pertama yang cikgu nak hasilkan? Adakah kuis interaktif yang fun gila atau slide pembentangan yang memukau anak murid? Pergi cuba sendiri hari ini, biarkan AI ambil alih kerja-kerja berat yang merenyahkan supaya cikgu boleh kembali fokus 100% kepada perkara yang paling bermakna, iaitu mendidik anak bangsa. Terima kasih kerana meluangkan masa dan selamat mencuba.